Produk ubat gigi di pasaran banyak bahan kimia yang berbahaya? Ya, tepat sekali. Terdapat banyak bahan kimia yang membahayakan kesihatan kita seperti triclosan, paraben, SLS dan banyak lagi. Contoh SLS, dia menyebabkan ulcer dalam mulut. Alah, orang panggil mata ikan tu. Atau triclosan, ia menggunakan hormon thyroid dan kesannya adalah melambatkan metabolisme kita. Ada kajian juga mengatakan ia boleh menyebabkan kanser kulit. Pastinya pilihan ubat gigi sangat penting. Seperti ubat gigi Miss, tanpa paraben, tanpa SLS, tanpa fluorida. Tapi bukan fluorida tu penting ke untuk ubat gigi? Betul, tetapi banyak lagi bahan alternatif bagi fluorida dari bahan semula jadi. Seperti buah kuku, ia mengandungi polifenol kopotanin yang merencatkan pembiakan bakteria. Bukan itu saja, ia remineralize gigi kita sama fungsi seperti fluorida. Produk Miss, produk berteknologi di mana kami berkolaborasi dengan Lembaga Hukum Malaysia tau. Kami pun pernah menang produk inovasi. So, apa lagi? Bertukarlah kepada Miss untuk penjagaan kesihatan gigi semula jadi anda.